Jadi datang rasa kesyukuran, kesyukuran pada Allah kan, kita masih lagi kan, bila pegang jasad ni masih bernyawa satu hari besok tuan-tuan kita dah tak boleh pegang badan kita sendiri dah, orang yang akan pegang, orang pegang-pegang pipi, ya Allah dah meninggal dah dia kan. Waktu jenazah kita dibaringkan atas pembaringan, maka saudara mara, isteri, anak-anak akan pegang pipi kita, cium muka kita, pegang tangan ni dah macam ni dah, tak boleh buat apa dah kan. Maka bila duduk-duduk tu terbayanglah budak Kutikura. Ni zaman sekolah tadika ni lagi botol ni kan, mak kita ambil habis satu muka putih disapunya. Sekarang ni tak boleh dah, kita pula kena sapu bedak sendiri kat muka kita. Tapi kita tak tahu sama ada satu hari besok sama ada mak kita akan tengok jenazah kita atau kita akan tengok jenazah mak kita. Jadi kematian ni tak pasti, bukan makna tua pergi dulu ataupun yang muda panjang umur, tak semestinya.